Ayau. Aku ingat Dr. Fifi tu dah hilang akal kot. Betul, Pak Din. Apa masalahnya? Ajak engkau tengok wayang ni dia dah fikir panjang ke? Kenapa? Apa yang tak kena, Pak Din? Banyak benda yang tak kena. Pak Budi, okey tak kalau saya ambil wayang tu pukul 3.45 pagi? Kau boleh awal sikit. Awal sikit. Dalam pukul 4. Ni. Tapi kau cerita nak tengok, kena tengok cerita lain. Cerita yang best sikit lah. Contohnya? Contoh macam dia pocong origin. Pocong origin. Dia macam rampis. Kita boleh. Dia pakai banyak malam. Cantik. Yang ni Okey, bagus. dia pakai deodorant semua. Dia dulu semua pakai kat mana? Kekil. Dia pakai kat dada. Cepat sikit. Cepat, bukan cepat balik. Cepat keluar, lambat balik. Pak Din, dia tu nanti putus cinta nanti baru dia tahu, Pak Din. Ilah, biar lepas. Apa? Pak Din marah Lola. Bukan marah, aku tak dengar. Cuba cakap rapat sikit. Kalau boleh bisik kat telinga aku ni. Seramlah. Apa yang kau seramkan? Malam ni macam suram je kat sini. Suram tu kan cerita macam malam Hindustan. Malam ni kan malam Hindustan. Mana ada Suram matam. Tiada laga. susahlah saya cakap dengan Pak Kodi ni, Pak Din. Tak, okey. Kalau susah cakap dengan Pak Kodi, cakap dengan Pak Din. Kalau Lola takut atau... Apa tu? Tak tahulah. Cantik. Kalau macam tu buat 2-3 kali, Pak Din suka. Udah. Ayah apa? Lola nak Syra. Pak Din?